Pak Long mai lagi petang ni. Mula-mula mai Pak Long dah lepaskan RIR Pak Long dulu. Tapi ada nampak pelik sikit ah. Mana lagi seekor ayam ni ah. Dia tak mai duduk dengan jantan ah. Dia duduk keliting kot lain. Nampak macam laih sangat. Mai Pak Long tunjuk kat hangpa. Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa-apa cik semua. Terima kasih banyak-banyak hampa yang mai ke channel Kebun Abah. Bagi hampa yang mai daripada episod puluh-puluh dulu, Pak Long sangat menghargai hampa kerana episod di Kebun Abah telah memasuki episod ke 1400 lebih. Alhamdulillah, berkat sokongan hampa semua, Pak Long berjaya buat video berkongsi suka duka yang berada di Kebun Abah. Kebun Abah tidak hanya menceritakan tentang pokok-pokok saja, dan di akhir-akhir ni banyak didominasikan video ni tentang ayam-ayam Pak Long. Dan hari ni Pak Long mai, tentulah mai nak tengok ayam-ayam Pak Long. Pak Long nampak agak pelik sikit sebabnya ada ibu RIR tu dia macam sakit ah. Lepas tu Pak Long tengok, betul lah dia sakit. Kalau dia tak sakit, 3 ekor ni akan berkeliting yang dekat jantan ni. Mai, kita cerita satu-satu, tapi kita kena hati-hati. Kalau kita pegang dia, bapak akan mai serang kita. Jom. Pak Long ada tongkat sakti. Tongkat sakti ni lah duk tolong kaki Pak Long. Kalau tidak, dia mai dekat-dekat, dia nak mai balas ya. Pak Long pun ulong kat dia. Okey, yang kata sakit tu duduk ujung sana cik. Dia diam ya. Pak Long tak boleh pergi kat dia. Kalau pergi kat dia lagi, hak ni mai serang. Kita halau 3 ekor ni masuk dalam dulu. Kita tutup, lagi kita cerita pasal ayam tu. Masuk. Masuk. Cik. Mai. Cik tengok sendiri. Kalau dia sihat, kita susah nak pegang dia. Tengok Nombor 1. Mai Pak Long tunjuk pegang. Mai sini mai. Pak Long duk tengok ayam ni dah 3-4 hari dah jadi lagu ni. Pak Long rasa mungkin dia juga diserang oleh ular yang hari tu. Tapi Pak Long tak perasan. Tak. Nak cerita kat depa ni. Tu pusat. Pegang kaki lah. Okey, cik tengok di bahagian atas ni. Atas badan dia ni. Bahagian atas badan dia ni macam tercabut bulu. Yang menunjukkan kata dia sakit mudah aja. Hampa tengok balung dia. Balung dia ni jadi lagu ni. Nampak? Kalau balung yang elok, kalau dia elok, balung dia tak jadi macam ni. Balung dia menegak. Okey, ni menunjukkan dia sakit. Balung tu dia kelepek macam tu. Dan satu lagi yang Pak Long perasan, pungkok dia ni. Tu nampak tak cik? Tu ada ulat apa? Pak Long tak cek lagi. Tu ada ulat apa? Pak Long rasa Pak Long kena asingkan lah ayam ni daripada bapak tu. Kalau kita duk biang dia, nanti dia sambil duduk, bapak tu panjat dia, susah. Dan Pak Long tak ada dah lau-lau untuk Pak Long letakkan ayam ni. Apa kata kita buat balik ayam ni? Naik motor pun naik motor lah. Kita balik, kita tengok di rumah macam mana. Kita rawat dia tengok. Kalau tak jalan juga, kalau dia mati, tak ada lah rezeki. Patutlah telur untuk minggu ni. Sehari ada 2 biji ya. Sepatutnya ada 3 biji. Mungkin dia ni tak bertelur kot. Pak Long tak tahu dia kena penyakit apa. Penyakit awak ke lagu ni? Dok kan? Pak Long rasa bukan penyakit awak. Tapi tak apalah, kita buat balik. Kita bubuh kabel tight dulu. Tarik slow-slow saja. Lepas tu Pak Long tak dalam ni buat balik lah ni. Itu cara yang paling mudah buat balik. Kalau tidak macam mana Pak Long nak buat balik? Kau tengok sendiri ya. Kau tengok sendiri. Tu nampak tak? Dia punya balung dia. Balung dia tak ni lah tak tegak macam tu. Berat okey. Berat lebih kurang dalam 1,5 kilo. Macam tu memang sesuai lah untuk ayam betina untuk bertelur. Jadi kita buat balik. Jom kita balik Pak Long nak belah dalam broda yang hitam ada kat rumah tu. Tak dia sekok. Mungkin okey kot sekok-sekok dia situ kan. Jom.
Okey cik, jom balik. Kita jumpa di rumah nanti. Sampai dah ke rumah. Kita letak tani dulu. Perlu ingat, perlu nak letak dalam ni. Ni brother ni perlu letak anak ayam hari tu ni. Tengok. Oh, kotak-kotak. Ada semut. Jadi kita bersihkan dulu. Nanti kita letak ayam tu di sini. Kita rawat dia. Untuk hari ni kita cuma letak saja bagi makanan dan bagi ayam dulu. Wui. Ini apa ni? Taik penuh ni. Cik, dalam brother ni dulu, Pak Long bubuh habuk kayu. Jadi, bila dah kena ayak tu, dia macam serak ayak. Dia ada bau sikit. Apa? Ni kita nak cuci. Okey, selesai cik. Pak Long dah cuci dah, bersih-bersih. Pak Long cuma mampu buat macam ni saja dulu sebab dia terkejut. Tak ada brother. Di rumah Pak Long tak ada brother. Biasanya brother ni Pak Long letak anak ayam saja. Untuk tu Pak Long letak ayam di sini dan Pak Long kapitkan dengan bata supaya dia tak jatuh. Dan hari ni kita bagi dia makan jagung sajalah. Meh. Nah cik, meh. Duduk sini lah. Nak tengok jadi lagu mana? Nampak laih ya. Dia mau tak larat. Sini. Oh, tak buka lagi, cik. Kaki. Meh, nak buka. Duduk macam tu. Boleh bangkit lah. Duduk sini lah. Duduk sini sekok-sekok lah. Tak ada orang ganggu. Nah. Jadi, Pak Long letak sini dan Pak Long tutup dengan ni saja. Tak ada lah lampu-lampu malam ni. Macam ni sajalah. Kita cuma nak lindung, ambil plywood tu, lindung di sini sikit supaya kalau hujan malam ni tak tempiah. Tengok lagu mana? Okey ke? Okey. Tapi tengah belakang dia kesian lah kalau tengok. Mungkin dia duduk tidur, duduk kena panjat kot. Dan pukuk dia tu, esoklah kita tengok lagu mana. Tu ayak ada situ. Semua boleh. Duduk sini ya. Pak Long dah selesai dah uruskan ayam yang sakit ni. Pak Long tak dapat nak kenal pasti lagi dia sakit apa. Tapi Pak Long rasa kita perlu bagi perhatian yang lebih sikit lah. Tapi tak apa. Kalau dia tak dapat nak survive, nak hidup pun, nak buat lagu mana kan. Itu saja yang mampu Pak Long buat. Dan dia dah bagi banyak perkhidmatan. Itu adalah ibu RIR. Mungkin ada di kalangan apa yang beli anak RIR dulu-dulu kat Pak Long. Itulah antara ibu-ibu dia. Cik, perancangan untuk esok. Boleh tak hampa bagi tahu Pak Long? Apa yang Pak Long kena bagi dekat ayam ni? Pak Long rasa benda yang utama yang kena bagi ialah kita bagi ayam gula merah. Ramai yang cakap kat Pak Long kalau ayam sakit macam ni kita bagi ayam gula merah supaya
gulkos ke apa, gula tu lah dapat masuk dalam darah dia dan menyegakkan dia balik. Tak apa, kita cuba tengok esok. Hari ni tak ada. Nak buka puasa dah ni. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa yang mai ke channel Kebun Abah. Salam Ramadan, selamat buka puasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.